Banyak betul buaya darat. Assalamualaikum. Ye, tepuk tangan. Kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi sembahyang raya. Okey. Dah siap? Dah siap dah? Okey. Kita pergi sekarang. Takbir raya dulu. Takbir raya kita dulu. Let's go. Let's go, kita pergi. Kita pergi sembahyang raya. Okey. Jom, kita bergerak sekarang. Boleh? Dah boleh belum? Dah boleh belum? Kita perjalanan ni. Takbir raya. Ada atuk. Ni pertama kali ni. Rais ni. Rais Ali. Muhammad Rais Ali. Bercongam. Rais. Lagi mana? Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh rakyat Palestin untuk mempertahankan kemuliaan Masjidil Aqsa dan tanah air yang mereka cintai adalah lambang perjuangan yang hakiki dan habis sembahyang. Rais aduh. Hati-hati, ada lecak depan. Settle. Rais. Kami macam sama dengan rumput. Oh, tidak. Pengalaman pertama beraya Aidil Adha bersama dengan anak di Johor Bahru. Biasanya sebelum ni kita akan balik ke Negeri Sembilan, tapi kali ni kita beraya atau beraya haji di Johor Bahru. Apa perasaan awak ataupun apa something yang different ataupun apa yang awak rasa unik lah macam itu? So macam saya hari tu saya pergi raya, ada orang panggil sebagai takbir raya rumah ke rumah, tu bagi saya unik lah. Kalau bagi awak apa yang unik? Pertamanya, alhamdulillah sebab tahun ni kita sambut raya haji bersama dengan Muhammad Rais. Ini kan yang paling saya untuk tahun pertama menyambut raya haji di sini adalah tadi kita pergi ke masjid seawal 8 pagi. Itu uniknya kat Johor Bahru ni, masjid sangat ramai. Dia punya jemaah untuk solat hari raya sangat ramai. Kira bagi awak yang unik melihat ramainya orang pergi solat sunat hari raya. Dan bertambah ramai bila ada pemangku sultan orang ada tau dekat situ tadi. Tapi kejap, bukan memang semua raya ni penuh je ke masjid? Tak pasti, cuma saya berada di kawasan Felda. Kawasan Felda saya tu memang ramai tapi tak adalah sampai penuh. Masa saya penuh tadi, kita tengok jemaah lelaki dengan jemaah perempuan tu dia dah bertemu di titik tengah dah. Dan akhirnya jemaah lelaki perlu solat hingga ke kawasan
tempat untuk letak selipar, itu pun dia orang dah kemas lah. Kira pack betul lah masjid tu. Memang ramai orang dan kata penuh lagi sampai dia minta jemaah lelaki untuk naik ke atas kawasan solat perempuan. Memang dah terlalu penuh sampai ada yang perlu balik sebab tak boleh masuk dah. Macam gitu lah. Saya rasa macam kagum dengan semangat orang Johor Bahru untuk solat Hari Raya Aidiladha. Kita dapat makan lontong Minang dan salalau. Salah lawak. Salah lawak. Ada lawak. So saya boleh cakap ada 3 keunikan yang saya rasa kagum. Pertama kali beraya di Raya Haji di Johor Bahru. Yang pertama adalah jumlah jemaah yang sangat ramai. Yang kedua, kehadiran TMJ mencemar duli di Masjid Sultan Iskandar, dan kita dapat merasa makanan Minang ketika perayaan. Itu satu keunikan. Yang paling unik adalah bersama dengan Muhammad Rais Ali. Jadi sekarang ni kita dalam perjalanan ke sarang buaya Pasir Gudang. Kat sini banyak betul buaya darat. Sebelum saya dah pergi zaman saya sekolah dulu. Zaman saya sekolah menengah tak silap dulu. Dan kali ni saya nak tengok apakah, bagaimana tempat ni sekarang. Jom kita tengok sama-sama sarang buaya di Pasir Gudang ni. Jom. Okay, sekarang ni kami dalam perjalanan nak pergi ke sarang buaya ni, nak tengok buaya-buaya darat. Tapi apa yang terjadi? Macam mana kita nak pergi ni? Kita nak bawa dia tengok. Macam mana sayang? Macam mana? Sekarang kita tengah melalui kawasan Kiblat. Kawasan Kiblat besar sangat. Kita dah sampai tapi tutup, dan kalau kita tengok dia punya jadual 4:30 tu dia dah tak terima pengunjung lah. Jadi kita tak berkesempatan nak pergi sebab sekarang pun dah pukul 6. Mungkin next time nanti kita bawa Rais tengok sarang buaya ni. Okay sayang. So tadi tiket dia saya tengok hari biasa lebih kurang RM8. Tapi kalau hujung minggu RM10 lah. Tu bagi dewasa, kanak-kanak tak silap saya tadi RM5 ke RM4 macam itulah. Kalau hari biasa. Tapi kalau hari hujung minggu dia naik macam RM2 saya tengok. Okay, so tak apa, kita pergi pada next punya tempat. Apakah tempat tu? Saya pun tak tahu. Untuk pengetahuan semua, yang mana tempat parking dia percuma lah. Dia ada apa-apa bayaran, so orang boleh pergi sini. Parking pun percuma, cuma masuk lah, kena buat bayaran. So kepada Majlis Perbandaran Pasir Gudang ataupun urus setia yang menguruskan tempat ni, saya dah promote tempat anda. So mana tahu anda nak collab dengan kita, so kita buat satu video yang gempak kalau anda nak collab. Sebenarnya isteri aku dia nak pergi pantai, tapi sebabkan kita tak berkesempatan untuk pergi atas beberapa perkara-perkara, so saya bawa juga tempat ni. Ada Tanjung Langsat ni, kita punya laut lah. Kita tengok sini pun ramai orang yang berlepak ni. Okay, dekat dia belakang daripada zoo buaya ni ataupun sarang buaya ni. Nak pergi tengok ke? Dekat sini ada orang mancing ni ada orang mancing. Dekat tepi ni ada orang healing lah. Atau ada bawa keluarga. Okay. Sana ada berjalan. Ni teman bapak ada menjala lah. Ada teman bapak ada menjala. So sini nak ucapkanlah pada kesempatan ni, kita nak ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan kasih sayang Allah berikan kepada keluarga kita, di dalam hati kita. Mudah-mudahan kita terus istiqamah apa yang kita buat, insyaAllah. Sayang, bye semua.